warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang berhormat Saudara Pengerusi, yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, Jemaah Muslim PAS, yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, seluruh pimpinan Pakatan Rakyat, seluruh pemimpin warga pekerja, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pekerja dicampur dengan petani nelayan merupakan majoriti rakyat. Mereka lah yang menjadi hakim yang penting dalam mahkamah demokrasi. Mengikut amalan demokrasi yang sebenarnya, sepatutnya para pekerja, para petani, para nelayan lebih diutamakan dalam menjamin kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Dalam negara yang mengamalkan demokrasi yang sebenar, para pekerja yang merupakan majoriti rakyat boleh menghukum pemimpin kerajaan. Parti yang memerintah boleh buat sedikit kesilapan, berlaku penyelewengan, mereka boleh dikalahkan dalam pilihan raya yang adil kerana jumlah mereka adalah paling besar dalam negara. Bahkan para pekerja dianggap sebagai golongan yang penting dalam membangun perubahan politik dalam banyak negara di dunia, sehingga pemimpin kerajaan takut kepada pekerja. Menunjukkan bagaimana kekuatan golongan pekerja, buruh, pegawai rendah, petani, nelayan yang sebenarnya. Malangnya dalam negara kita, peranan para pekerja dan rakyat yang ramai ini dipermain-mainkan, diperbodohkan, diperkecilkan. Walaupun kita telah mencapai kemerdekaan lebih 50 tahun, dengan hasil bumi yang melimpah ruah,
kekayaan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Mengikut teori yang ditulis oleh ulama-ulama Islam seperti Ibn Khaldun, makin ramai rakyat, makin banyak keperluan, makin banyak pekerja, makin banyak hasil negara, makin menyenangkan rakyat. Apa yang berlaku dalam negara kita? Makin ramai rakyat, makin lama kita mencapai kemerdekaan, makin banyak penganggur. Nasib kerja makin tidak dibela. Diberi gaji yang tidak cukup, pendapatan yang tidak cukup. Suasana yang seperti ini sepatutnya para pekerja, petani dan nelayan sudah lama boleh menjatuhkan kerajaan dan membersihkan negara kita dari pemimpin-pemimpin yang khianat ini. Pikiran mereka dibelenggu, rakyat diperbodoh, pekerja-pekerja yang letih pulang ke rumah hanya sempat menonton TV-TV, RTM, TV3, TV yang dimiliki oleh kerajaan. Mereka tak sempat melihat internet, tak sempat membaca media alternatif, apalagi kawasan-kawasan pendalaman. Mereka mendapat maklumat sebelah pihak tak tahu perubahan yang ada di negara lain. Myanmar pun dah berubah, negara yang tercorok sudah berubah. Maka tak tahu hak mereka sendiri. Kalau mereka dalam keadaan hidup yang sempit, diberi rumah yang tak cukup, kawasan yang tak cukup, tanah yang tak cukup, gaji yang tak cukup. Kenapa jadi begini? Kita dipimpin oleh parti yang dibejati penyakit rasuah, penyakit parti wak, penyakit yang menyalahgunakan harta negara dan harta rakyat yang diamanahkan kepada mereka. Duit digunakan untuk rasuah politik bagi menang pilihan raya. Sanggup ditabur bersama kembali musim pilihan raya. Dapat pilihan raya, rakyat dibebankan kenaikan harga barang, kenaikan cukai dan seumpamanya. Pakatan rakyat berkalkulasi, terpaksa banyak berkorban menghadapi kesusahan dan kepayahan dengan negara yang seperti ini. Kita mampu menjanjikan kepada rakyat, sekiranya kita diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin negara ini, sekurang-kurangnya wajib kita menentukan gaji minimal, gaji yang cukup bagi sara hidup, yang wajib dahulu diutamakan, tanpa mengira paham politik, tanpa mengira agama dan kaum. Mereka semua adalah rakyat.
Pemimpin-pemimpin tidak boleh naik tanpa pekerja-pekerja, petani dan nelayan. Hasil negara keperluan hidup rakyat bukan dicurahkan oleh di jabatan-jabatan dan kementerian. Kita keranapi perlunya jabatan dan kementerian ini, tapi rakyat, pekerja, buruh, petani, nelayan adalah akar umbi yang membekalkan keperluan kementerian, jabatan kerajaan dan lain-lain. Sepatutnya makanan akar umbi inilah yang perlu, yang penting. Kalau pokok akar umbi inilah diutamakan beribadah. Ni buah saja. Baja kau kita perlu. Habis pohon nak mampus. Pokok nak mampus. Negara boleh jadi bankrupt. Walaupun gaji pemimpin yang lebih besar, tinggi, lumayan, tapi pekerja, petani, nelayan yang merupakan akar umbi yang menyalurkan darah kepada kerajaan diabaikan. Kita akan membina kerajaan yang tak cukup darah, yang tak cukup bahan. Kita berjanji untuk membela pekerja, membela petani dan nelayan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung gaji minimal, secara langsung membebaskan mereka dari kemiskinan. Bukan beri subsidi sambil lewat, bukan bagi subsidi untuk menang pilihan raya, bagi subsidi sepanjang penggal lepas pilihan raya sehingga pilihan raya. Bila ada pilihan raya, berhenti subsidi, berhenti bantuan, berhenti bagi duit, berhenti janji itu janji ini yang tak ditunaikan. Kita akan tunaikan pembelaan secara tidak langsung, pendidikan percuma, rawatan percuma, insyaAllah. Tol dihapuskan, insyaAllah. Ini adalah sumbangan rakyat secara tidak langsung. Ada orang kata, kalau pendidikan percuma, bankrupt negara. Itu orang yang tak kerti merentah, tak tahu merentah negara.